Korang yang mana nak dapatkan triceps yang besar, especially bahagian long head of the triceps ni, korang boleh follow exercise yang aku akan buat kejap lagi. Okay, let's go. First, korang cari cable cross machine and korang guna rope, tali macam ni, and kita buat rope cable extension. So first, badan korang make sure jangan terlalu jauh daripada kabel, rapatkan je, okay. Lock pinggang korang, chest up, tarik sedikit, and lock bahagian ketiak. Make sure korang anggap seolah-olah ketiak korang tu ada bola yang korang kepit, dan korang push all the way down, okay. Naik, control, turun all the way down, push, naik, control. Okay, make sure korang jangan gopoh-gopoh, buat dalam lingkungan 12 ke 15 repetition, ikut beban anda masing-masing berapa yang korang boleh angkat. Alright, and make sure korang jangan menggunakan momentum, jangan laju sebab kita nak attack dekat bahagian triceps. So korang lock kat bahagian shoulder, okay. Siku hanya bergerak ke bawah straight dan juga naik, control. Alright. Alright. So kalau korang nak dapatkan lagi tips macam ni, korang boleh follow account USN Malaysia.